Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih dulu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah taufik hidayah dan daya dapat kita bersama pada malam ini untuk kita berkongsi pengalaman yang dianjurkan oleh Great International, iaitu saya mengenalkan diri Jamaluddin bin Lanjung yang berasal dari Negeri Sembilan. Sekarang saya bermustatin di Ulu Beranang, Lengging sebagai Bilal Masjid Karyah Ulu Beranang. Di sini saya memiliki kesempatan juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada UG International yang membagi peluang kepada saya untuk memberi berkongsi pengalaman daripada saya sebelum menggunakan UG International dan selepas saya menggunakan UG International. Saya berpenyakit, ada dua penyakit asal dah bertahun, iaitu gastrik dan juga uh, tulang belakang, iaitu slip disc 3, 4, 5. Dan saya mengalami sakit bertahun. Dan sehinggalah saya makan ubat daripada hospital, daripada farmasi dan juga daripada TikTok. Apa yang ubat untuk membaikkan, saya beli. Jadi sehingga sekarang saya tidak mengalami apa-apa perubahan daripada sakit strep disc dan juga sakit gastrik saya. Hinggalah ke tahun 25. Saya juga disahkan oleh doktor pada bulan 2 tahun 25 mengidap satu lagi penyakit, iaitu sakit buah pinggang taraf 3. Taraf 3 ini saya memang takut, ya. Sakit buah pinggang ini memang menggerunkan bagi saya. Kerana apa? Saya sebagai Bilal akan berkecimpung dalam masjid. Tapi kalau ada sakit buah pinggang, jadi saya tak membenarkanlah saya untuk berkecimpung dalam masjid. Dan sehinggalah saya berjumpa kepada anak buah saya pada tahun ini pada bulan 7. Bersama Hari Raya Haji, saya menziarah beliau pada Hari Raya Haji. Iaitu anak saudara saya tak lain tak bukan, mungkin tuan-tuan dan puan kenal, iaitu Puan Suriah bin Kidam. Itulah upline saya, anak buah saya. Sampai sekarang, saya bersama dia berkecimpung untuk memajukan Ugrade dan juga untuk mesihatkan seluruh badan saya. Saya mengambil dua paket daripada beliau, iaitu UK Plus, dan memakan setiap hari. Apabila saya tahu Ugrade International ini membolehkan, teransurkan pulih apa sahaja jenis penyakit yang ada di seluruh badan. Jadi saya amalkan setiap pagi sebelum saya pergi mandi, masukkan buah lidah, dan juga selepas nak tidur dan makan malam, saya makan sekali lagi UK Plus, letak buah lidah. Sehinggalah saya menghabiskan 2 paket UGK Plus selama lebih kurang 2 minggu. Pada 2 minggu, saya berasa diri saya beransur pulih. Tidaklah sepenuhnya, tetapi beransur pulih. Saya sakit pinggang beransur dan juga gastrik saya beransur pulih dan tidak ada sakit perut yang menyakitkan. Jadi saya pergi berjumpa doktor. Ya, selepas saya mengetahui diri saya pulih sedikit dan saya disuruh mengambil darah dan menguji darah saya selepas seminggu, dan doktor memberi keputusan membanggakan saya. Memang membanggakan saya. Oleh saya bebas daripada sakit buah pinggang taraf 3 dan juga slip disc berkurangan, tidak menyakitkan saya, tidak membolehkan saya duduk solat, dan saya membolehkan saya berdiri solat, dan saya berjalan boleh. Ya, dulu saya memang tidak boleh berjalan lebih kurang 100 meter, tak boleh berjalan, sakit tulang belakang dan sakit lutut. Tetapi setelah saya mengamalkan UGK Plus ini selama 2 kotak, alhamdulillah saya bersyukur betul kerana penyakit saya beransur pulih. Oleh kerana itu saya amalkan lagi, yes, berterusan. Sekarang saya ingin sakit saya bertambah sehat. Saya amalkan 2 pagi dan 2 petang UJK Plus. Sebab apa? Saya
ber, UG Plus ini boleh mampu memperbaiki kesihatan saya, memulihkan kesihatan saya sehinggalah saya menerajui iaitu mencari pula ya. Apabila saya dah sihat, saya akan menaja kepada berkongsi pengalaman kepada sanak saudara, sahabat andai saya supaya dia pun sihat seumpama saya. Saya berkemampuan ya. Dalam bulan 8 saya meneruskan pemakanan ini dan saya membeli kepada Puan Syariah. Saya menaja kawan-kawan dan juga sahabat-sahabat andai saya selama tak sampai sebulan mendapat 50 orang ahli bawahan saya. Saya rasa saya sungguh hebatlah ya atas apa yang saya buat ini. Jadi atas kemampuan juga internasional ini barangan dia berkhasiat dan juga membolehkan kesihatan pulih. Walaupun tidak sepenuhnya 100%, tetapi saya mencapai 70% kesihatan saya pulih. Jadi saya mengambil kesempatan daripada Yoga International ini, apabila saya dah sihat, apa pula kita tidak menaja orang dan juga mendapat dana daripada Yoga International. Jadi saya pun bermodal, berpakat dengan orang rumah isteri saya, iaitu dia juga berkecimpung dalam Yoga International ini untuk memajukan diri saya dan juga diri dia. Dan saya sekarang apa yang dicakap oleh Cikgu Kam tadi telah pun mendapat sebulan 5,000 dalam penjualan saya dan pengiklan saya kepada sahabat-sahabat saya dan pada sanak saudara saya. Jadi saya dapat kesempatan juga mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala dan juga mengucapkan terima kasih kepada leader-leader Al-Ain yang selama ini memberi penasihat dan menunjuk ajar saya dalam mengendalikan kesihatan dan juga untuk mendapat dana daripada Yoga International seumpamanya outline saya iaitu Puan Suri Suriah Kidam dan juga kepada Sipukam juga Haji Wahi dan juga kepada tak tinggalan Cikgu Azri dan saya kasihi iaitu Puan NB yang selalu menegur saya apabila saya membuat ataupun memberi tunjuk ajar kepada saya untuk memajukan diri saya dan juga kesihatan saya. Dan sampai sekarang saya tidak berhenti menggunakan UGK dan juga sambil itu saya menggunakan juga barangan yang dikeluarkan oleh syarikat UG UG syarikat ini dan juga saya menggunakan makanan UGN Detox ya untuk mencuci usus saya dan juga saya menggunakan UG Butter untuk orange bagi lelaki dan juga UG Proactive untuk kecantikan muka dan juga untuk mensihatkan seluruh badan sekiranya ada otot-otot yang bengkak ataupun ada yang kurang sihat di lutut atau di buku lali, ada spray UG Proactive ni dan selama 10 minit akan berangsur pulih dan berangsur surut sekiranya ada bengkak di anggota badan. Dan juga setiap pagi saya mengamalkan UJ Cafe. UJ Cafe ini merasa saya mensihatkan paru-paru saya. Ya, membolehkan saya azan terlampau kuat, lagi pun menjadi imam untuk suara yang nyaring kerana dia membolehkan paru-paru saya sihat walafiat. Jadi pada saat ini saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih terutama sekali kepada CEO Tuan Haji Taufik Samsudin yang telah pun membuka satu syarikat yang besar gunanya kepada umat-umat Nabi Muhammad yang dikeluarkan di Damansara Haid. Jadi saya harap kepada Encik CEO tambahkan lagi lah produk-produk yang untuk kita mensihatkan
apa kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat yang berada di Malaysia dan juga seluruh negara yang telah pun mencapai 40 negara di luar negara. Dan maka itu sekian saya sudahi dan juga terima kasih juga kepada seluruh yang berada pada malam ini dan juga dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Tu